Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila al-Imam al-Bukhari wa jami'il masyayikh al-ahadith rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di atas kesempatan dan peluang yang membolehkan kita berada di dalam majlis ilmu dan zikir. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amalan-amalan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan peluang kepada kita bertemu dengan Ramadan pada tahun ini yang hanya berbaki sehari 2 hari lagi insyaAllah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah pada malam ini kita nak sambung muka surat 103 bab yang ke-66. 103 bab yang ke-66. Babu la yu'di jarahu, bab pada menyatakan jangan menyakiti, yakni mengganggu jiran. Hadis 119. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Yahya maula Ja'dah ibni Hubairah
Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanata taqumu al-laila wa tasumu an-nahara wa taf'al wa tafaddaqa wa tu'di jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha hiya min ahli an-nar. Qalu wa fulanatun tusalli al-maktubata wa tasaddaqu bi atwarin wa la tu'di ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia min ahli jannah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya seseorang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah sering melaksanakan solat di tengah malam dan berpuasa sunat di siang hari. Dia juga berbuat baik dan bersedekah, tetapi lidahnya sering menyakiti, mengganggu jirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada kebaikan di dalam dirinya dan dia adalah ahli, yakni penghuni neraka. Para sahabat Nabi bertanya, terdapat seorang perempuan lain atau terdapat wanita lain, dia hanya melakukan salat fardu dan bersedekah dengan gandum. Gandum ni tuan-tuan, dia terjemahan tak tepat. Dia adalah susu kering, susu yang dikeringkan, dia bukan gandum. Kalimah wa tafaddaqu bi atwarin itu, dia adalah susu kering, bukan gandum. Susu kering ni habis tak ada benda dah tuan-tuan. Itu maksudnya. Namun dia tidak menyakiti jirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah daripada penghuni syurga. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, Sayyidina Abu Hurairah menceritakan tentang pertanyaan yang dikemukakan kepada Nabi sebagai yang mana dua orang perempuan yang dibandingkan, di mana perempuan yang pertama adalah orang yang sangat banyak melakukan amalan-amalan sunat selain daripada yang fardu. Dan itu disebutkan taqumul lail, berqiyamul lail, bangun malam, wa tasumun nahar, berpuasa di siang hari, wa taf'al wa tasaddaq, dia bersedekah, berbuat baik. Semua masalah dia adalah wa tu'di jiranaha bilisaniha. Itu masalah dia. Mulut tak boleh jaga. Kalau cakap sakit hati, itu masalah tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab, Nabi kata la khaira fiha, dia ni tak ada kebaikan. Tuan-tuan, mayang malam puasa, buat baik, bersedekah, tapi mulut tak boleh jaga. Nabi kata la khaira fiha,
Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama dalam syarah hadis ini, sesuatu amalan ataupun amal ibadah ataupun seseorang yang banyak melakukan amal ibadah dan pertaatan tidak menyelamatkan seseorang daripada kebocoran pahala. Itu maksud dia. Kalau dia tidak jaga lidah. Pahala banyak tu tuan-tuan. Qiyamul lail pahala jenuh, puasa pahala jenuh, buat baik hal lain jenuh, sedekah jenuh. Tapi bila tak jaga lidah itu, yang Nabi kata la khaira fiha, ini maknanya bila dia tak jaga lidah, dia sudah bocorkan kantung amalan pahala, kantung pahala dia. Dia dah bocorkan akaun pahala dia yang Tuhan berikan. Ini, situasi ini sama dengan hadis yang kita pernah dengar, siapakah orang yang muflis di akhirat esok. Di mana diceritakan dalam riwayat itu ataupun hadis itu, seseorang yang datang dengan kepada Allah dalam amalan yang malamnya hebat, puasanya hebat, amalan kebaikan yang lain hebat, sedekahnya sangat banyak, tapi mulut tak boleh jaga. Bila dia Tuhan buka akaun pahala, dia kata, ya Allah, mana pin? Tak ada, kosong. Tuhan kata apa? Bagilah buah. Hak qiyam aku bagilah, kata Allah. Hak puasa bagilah. Tu dia tanya, di mana kosong? Kata Allah, bahasa mudahnya, kamu tak jaga lidah. Ini maksud la khaira fiha, tak ada kebaikan padanya walaupun buat amalan banyak, tapi bila tak jaga lidah, Allahu Akbar, pahala tu bagi kat kawan tu lah, bagi kat jiran hak belah, sebab mulut tak jaga. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulut tak jaga ni maknanya duk kata orang, duk hina orang, duk kutuk orang, duk pali orang, duk sini seorang, semua tu. Tak kira lagi hak mengumpat, hak kata. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi kata la khaira fiha, tak ada kebaikan, pasal habis. Pahala yang dibuat banyak tadi habis, dia transfer bagi. Dan bila kosong, apa dia nak bawa? Maka Nabi kata, hiya min ahli nar, dia termasuk dalam ahli neraka, sebab tak ada apa. Habis semua kena transfer. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mulut ni dia kena jaga. Mulut ni dia kena jaga. Ini punca utama yang membocorkan pahala, akaun pahala kita ni tuan-tuan. Pahala jenuh dah. Itu bila kita banyak buat amalan-amalan sunat, banyak buat tu bagus. Tapi hak dalam mulut tu kena jaga dengan baik. Itu pesan Nabi. Kalau tak boleh cakap baik, sengap lebih baik. Kalau tak boleh bercakap benda-benda baik, sengap adalah lebih baik. Dan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa dia menjadi ahli neraka adalah kerana habis pahala yang dia dapat tu Tuhan dah transfer bagi ke orang lain, bagi ke jiran kosong. Jadi dia tak ada apa yang dia boleh bawa untuk masuk ke dalam syurga Allah. Tempat yang layak adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai perbandingan, ditanya pula tentang seorang perempuan yang hanya menunaikan yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib, tusallil maktubatah, mayang hak fardu ya, hak sunat tak buat, jarang-jarang sekali. Wa tasaddaqu bi aswarih, kalau bersedekah pun sikit sangat. Aswar ni tadi saya terjemah, dia terjemah sini adalah gandum. Aswar ni sebenarnya susu yang telah dikeringkan jadi kepin-kepin. Itu yang dia berikan. Jadi benda tu nak abang kata aswar ini adalah
Kalau nak bagi sedekah pun sikit sangat. Sikit sangat nak bagi. Mungkin terkut ataupun mungkin tak ada apa nak bagi. Cuma wala tu'ti ahadan. Namun dia tidak menyakiti jirannya. Dalam wala tu'ti ahadan ini tuan-tuan, dia tidak menyebut mulut. Dia semua menyebut umum wala tu'ti ahadan. Maknanya dia jaga hubungan dia dengan jiran. Dia tidak menyakiti jiran dia sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan. Hak tadi ni cukup dengan mulut dia. Yang ni dia tak buat, dia jaga kebaikan jiran dia, hak jiran dia dengan lidah pun tak keluar apa, amal perbuatan lain pun dia jaga baik. Kata Nabi SAW, ia min ahli jannah. Dia adalah daripada ahli syurga. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka situasi perempuan yang kedua ini tuan-tuan, dia sama dengan kisah seorang Arab Badui ataupun seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak dapat tak aku masuk syurga kalau aku hanya melakukan amalan-amalan yang fardu sahaja? Kata Nabi, dapat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang ke-119 ini, apa yang kita boleh dapat? Pertama adalah, ya, kita buatlah amalan-amalan sunat. Amalan fardu tu sahih dah kita buat. Hak sunat-sunat ni kita buat, ya, teruskan. Kerana itulah yang kita nak kena buat. Sebab kita nak memburu keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak memperbanyakkan pahala kita, nak bawa berhadapan dengan Allah walaupun kita tahu teruk berjaga malam, puasa siang hari, sedekah dan sebagainya tu tak ternilai dengan ganjaran syurga yang Tuhan nak beri. Tapi kita buat tu sebab nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga kena ingat, hubungan sesama manusia tu sangat penting. Hubungan sesama manusia itu sangat penting. Islam mengajarkan kita mengajarkan kita berkasih sayang, menjaga hak jiran, dan yang paling penting apa dia? Dalam perkara ini, lidah, mulut kena jaga. Tu kadang-kadang orang kita sakit hati dengan orang, kita nak jawab apa, fikir 4, 5, 6 kali. Ni kalau aku lepas ni tak lagi maaf hati pula. Nak cakap elok-elok, nak cakap dah. Tapi dia balas dengan cara tak elok. Ikut hati memang nak balas. Macam mana dia buat kat kita kan. Tapi bila kita ingat pesan Nabi Al-Muflis itu, kan, jagalah mulut kita dengan baik. Ini kena jaga betul-betul tuan-tuan. Supaya kita tak jadi rugi. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak jenis tak berapa nak suka buat sunat-sunat ni, buat yang wajib saja. Baik dah. Dan dia juga jaga diri dia. Jangan menyakiti orang. Jangan buat nanya orang. Terutamanya hak paling dekat dengan dia adalah jiran-jiran dia. InsyaAllah Tuhan memberikan syurga kepadanya. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya yang kita dapat dalam hadis ini adalah berkaitan dengan amalan-amalan yang kita buat itu, sama ada yang fardu yang sunat, itu adalah bersifat hubungan kita dengan Allah. Tetapi Allah juga nak melihat bagaimana hubungan kita sesama manusia. Ini juga adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita menjadi seorang ahli ibadah, ahli taat yang sangat hebat, tetapi kelaku kita, akhlak kita sangat buruk. Tuhan tak tengok hak ibadah tu, Tuhan nak tengok hak kita dengan orang tu macam mana. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tuan-tuan, kita berpindah ke hadis yang seterusnya, iaitu hadis 120 yang agak panjang. Muka surat lebih tuan-tuan. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين فقالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها إما أن تكون غضب أو لم تكن نشيطة فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف نصنع؟ قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معها فله ما فوق ذلك مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان ليلة منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأقفأ القدح وأطفأ المصباح فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني فقلت له إني حائض فقال وإن اكشفي عن فخذيك فكشفت له عن فخذي فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئه فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به قالت وقلقت عنه واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب فقال النبي خذي ما أدركت من خرسك ولا تؤذي جارك بشأن. Hadis ini panjang tuan-tuan, cuma di hujung je bersabit dengan jiran. Sikitnya. Daripada Umarah ibnu Ghurab, bahwasanya ibu saudaranya sebelah bapanya, ini saya sekedar hangat tuan-tuan. Am itu mak menakan belah ayah. Kalau belah ibu khalah. Mak menakan itu istilah dalam bahasa Arab. Maknanya mak menakan dia, belah bapanya telah menceritakan kepadanya bahawasanya dia telah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin. Maknanya mak menakan Umarah ini cerita dekat dia apa yang dia pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian apa soalannya? Sesungguhnya suami salah seorang di antara kami menginginkannya. Maknanya suami nak kepada isteri. Akan tetapi dia tidak mahu. Mungkin kerana marah atau mungkin kerana tidak berkeinginan. Apakah itu dosa bagi kami? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, ya. Sesungguhnya di antara haknya suami ke atas engkau bahawa sekiranya dia menginginkan dalam kurungan jima, sedangkan engkau di atas kotak. Kotak ni pelana tempat duduk, bertutup di atas unta. Jangan engkau menghalangnya. Dia telah berkata, aku telah berkata kepadanya, jika salah seorang, kita kan dulu tuan-tuan,
Dia panjang. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalan dia adalah tentang dia mengaduhan menggunakan umrah ni, mengadu kepada Sayyidatina Aisyah. Ada salah seorang daripada kalangan mereka kan, bila suami nak dia tak bagi. Sebab itu boleh jadi kerana marah. Marah ni banyak sebab lah tuan-tuan. Tak dapat hadiah ke ataupun apa-apa ke, wallahu a'lam. Ataupun memang dia tak mau, dia tak berkeinginan. Jadi daripada perbuatan itu, adakah dikira bersalah ataupun berdosa? Maka jawab Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, perbuatan tersebut adalah salah dan berdosa. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menjelaskan situasi jawapan ataupun untuk menjelaskan jawapan Sayyidah Aisyah kepada berdosa ke tak, salah ke tak tu, Sayyidah Aisyah menceritakan bahawa kalaulah di antara hak suami ni kena bagi ya. Kalau dia minta ketika mana dalam kenderaan, itu istilahnya lah tuan-tuan, sebut di atas putak itu, maksudnya dalam kenderaan, dalam perjalanan musafir ke mana-mana, maka kena tunaikan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah ada orang salah faham ayat ni, sebenarnya ada orang salah faham. Nak abang kata bukan kena buat macam tu. Nak abang kata kalau teringin ada hajat bagi ya. Itu je. Di mana-mana lah, di mana-mana ni maksudnya bila-bila masa ataupun di tempat-tempat tertentu, itu je lah. Tengok kesesuaian. Itu maksud dia. Tak mestinya macam mana Zahir Raya tu macam tu. Itu tak patut kot. Kan? Sebab nak bersama ni pun dia ada adab-adab dia tuan-tuan. Bukan macam binatang. Kita juga mengaji benda tu. Jadi itu kena ambil kira jugalah. Cuma Sayyidatina Aisyah ni nak abang kalau suami nak tak mana-mana santai dalam ketika atas pelana unta pun kena bagi lah. Nak abang kata bukan kena buat macam tu. Maksudnya bila ada keinginan tunaikan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis cerita tu. Kemudian aku bertanya kepada, ini soalan yang kedua daripada maknakan Umarah binti Umarah ibn Ghurab. Umarah ibn Ghurab ni laki atau perempuan itu. Soalan yang kedua, jika salah seorang di antara kami ini haid, mai bulan, tidak ada baginya dan bagi suaminya melainkan satu tempat tidur ataupun dan satu lihaf selimut, apa yang perlu dilakukan? Soalan kedua, kalau mai haid, tempat tidur ni ada satu je, selimut pun satu, macam mana nak buat? Kalau tidur sekali takut lejak, selimut sekali takut lejak, macam mana? Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketatkan ikatan kain pembalutnya lalu tidur bersamanya. Maka bagi suami apa yang ada di atas itu, serta bahawa aku akan beritahu kepada engkau apa yang dilakukan Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang kedua tentang haid. Jadi mai haid nak kena tidur sekali, selimut pun satu, macam mana nak buat? Aisyah kata ketatkan kain. Kain siapa ni tuan-tuan? Ketatkan ikatan kain pembalutnya lalu tidur bersamanya. Kita tengok boleh dah. Kita syudda alaiha izaraha. Terjemahnya tu dalam bahasa Melayu ni payah tuan-tuan, dia kena tengok balik Arab. Arab hu pun nya, ha pun nya.
Itu saya kata, siapa nak kena ketat kain ni tuan-tuan? Tengok elok. Litashudda 'alaiha izaraha thumma tanama ma'ahu. Apa kena ketat kain? Bini. Lepas tu dia ada ayat apa? Falahu ma fawqa dhalik. Bagi suami apa yang di atas pusat. Di atas kain. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang nak kena ketat kain ni siapa? Bini lah. Bini kena ketat kain. Lepas tu yang mana takat ketat kain ni maksudnya ma fawqa dhalik ini yang apa yang di atas pusat. Ikat kain bang ni ya, tak ada apa atas. Yang di atas pusat tu tak apa. Adapun yang di bawah pusat itu yang tidak dibolehkan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketatkan kan, lepas tu tidur lah. Suami pun faham kan? Suami pun faham. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, aku nak ceritakan satu cerita sabit dengan kisah ni. Tapi sebelum tu tuan-tuan, saya nak bawa kepada tuan-tuan satu kisah, satu masalah berkaitan dengan apa yang ada dalam usul fiqh. Ini tentang hubungan suami isteri ketika mana suami isteri mai haid. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, falahu ma fawqa dhalik. Maka bagi suami itu adalah di atas ikatan kain. Dalam hadis yang lain ketika mana Nabi ditanya soalan yang sama, boleh apa yang suami boleh dengan isteri ketika mana mai haid. Nabi kata ma fawqal izar, apa yang di atas kain. Sama macam Sayyidatina Aisyah sebut. Falahu ma fawqa dhalik, bagi suami apa yang di atas kain itu. Nabi sebut kepada sahabat sama, ma fawqal izar. Maknanya hak bawah, hak yang tertutup itu tak boleh. Bawah kain, maknanya pusat ke bawah lah tuan-tuan. Adapun pusat ke atas itu dibolehkan. Namun tuan-tuan, ada satu hadis yang lain yang nampak bercanggah dengan hadis ma fawqal izar ataupun ma fawqa dhalik. Di mana dalam riwayat Muslim, Imam Muslim rahimahullah taala, dinyatakan bahawa Nabi ditanya soalan yang sama, apa yang suami boleh ke atas isteri ketika mana isteri mai haid. Maka jawab Nabi SAW, buatlah apapun kecuali al-wati. Al-wati ini hubungan kelamin. Yang lain tak apa, silakan. Jadi dia bercanggah. Kalau hadis yang kedua ni maknanya bukan kadar hak atas kain, hak bawah kain pun boleh, yang tak boleh al-wati, hubungan itu. Maka bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat mengharmonikan hadis ini. Kedua-dua hadis ini nampak macam bercanggah. Maka kita kata Imam An-Nawawi kata pada dia hadis yang kedua itu adalah lebih kuat. Sebab riwayat Imam Muslim berbanding dengan hadis yang pertama yang Nabi kata ma fawqal izar. Maka Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dia sebut yang tu. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebut tu bukan apa, sebab ada kisah tu supaya kita faham bagaimana ulama menyantuni hadis-hadis yang nampak macam berbeza dan bercanggah, dan bagaimana mengeluarkan hukum daripada hadis yang seakan bercanggah tetapi boleh diharmonikan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita nak sambung ni seterusnya kisah. Kisah ni kisah Sayyidatina Aisyah. Bila dah tanya dua soalan tu, Sayyidatina Aisyah menceritakan. Sesungguhnya adalah satu malam aku bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu aku telah mengiling gandum
lalu aku telah buatkan roti. Ni bini Nabi ni nak buat roti, buat sendiri kan tuan-tuan. Bukan buat beli tepung buat. Gandum tu dia kena giling ataupun dia kena hancurkan untuk buat roti. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila dah buat itu, maka baginda Nabi SAW telah masuk lantas menutup pintu. Lalu baginda SAW masuk pula ke masjid. Biasanya adalah baginda SAW apabila hendak tidur, baginda Nabi SAW menutup pintu, menutup keribah, cawan dan memadam pelita. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Aisyah kata pada satu malam selepas dia giling gandum nak buat roti ni tuan-tuan, kemudian Nabi masuk sah, kemudian Nabi keluar pergi masjid. Jadi Nabi tutup pintu, Nabi keluar pergi masjid. Sayyidatina Aisyah dia duk ingat Nabi tutup pintu tu kira selesai dah lah, nak tidur pokoknya Nabi keluar. Sebab kata Sayyidina Aisyah, kebiasaan Nabi bila nak tidur ni, bila dah selesai semua Nabi nak balik tidur ni, Nabi buat apa? Nabi tutup pintu, tutup terbah. Terbah ni apa nama? Bekas ayak daripada kulit kambing. Pernah tengok kan tuan-tuan, kalau pergi umrah dia bawa kat muzium Makkah tu, gantung tan dinding tu. Kalau mau tahu tak cerita tu pergi kan. Tu dia punya terbah. Dia bekas ayak dia buat daripada kulit kambing. Kulit kambing ni sebab dia kecil, buat kulit lembu jenuh. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tak pasti saya kata di sini ke tang mana. Jadi kulit kambing ni bila dia lapah kambing tuan-tuan, dia tarik macam tu je. Dia tak kerat. Dia tak lapah penuh. Dia buang sikit kemudian rentak turun. Jadi dia boleh dapat lah. Tang kaki-kaki tu dia ikat. Jadi kepala terbah tu tang tengkok. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat nak buat lagu tu tuan-tuan, dia kena buah angin, kena tiup tuan-tuan. Tempat saya mengaji tuan-tuan, Arab Sudan ni dia tiup dengan napas dia. Hebat tuan-tuan. Dia ada satu macam buluh kecil tu, dia tebuk sikit, dia cucuk, dia sembuh sampai kemung kambing tu. Hebat napas tu. Kami buat tuan-tuan, muntah. Memang tak boleh pi lah tuan-tuan. Ahli pakai apa? Pakai pom. Ambil pam garet tu, tekan pakai kembung. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila dah tu dia senang, dia masuk jari, celup, kontak tu. Jadi kulit tu boleh buat terbah. Terbah tu adalah bekas ayak daripada kulit kambing. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Nabi tutup bekas terbah, bekas ayak, tutup cawan, tutup lampu. Ini amalan yang kita kena buat sebelum tidur. Ini amalan yang kita kena buat sebelum tidur tuan-tuan. Bila nak tidur ni, kena ronda tengok pintu rumah tutup dah, kunci ke dah lagi, tingkap rumah kok mana ada yang terbuka tengah-tengah. Kena tengok habis. Tengok kalau ada makanan yang terdedah, tutup ataupun angkat dibuang dalam tangki kena basuh, bagi bersih. Itu amalan yang Nabi ajarkan kepada kita. Dan kalau ada makanan pula kita kena tutup. Kalau sisa-sisa makanan kena tutup. Kalau tidak ada jadi makanan makhluk lain dia main tumpah. Satu dia jemput main ganggu rumah kita. Kan? Jadi sampah-sampah kena tutup. Sisa-sisa makanan kalau tak ada nak buang, tutup saja. Supaya tak benda lain tak main tumpah. Kita tak jemput makhluk lain main makan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi buat semua tu, barulah Nabi tidur. Macam itulah. Kalau siapa dah buat lagu tu memang baguslah tuan-tuan. Itu amalan Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Aisyah, maka aku telah menunggu baginda sehingga baginda kembali agar aku dapat memberi baginda makan roti pipih. Roti pipih ni roti yang dia buat tadilah tuan-tuan. Namun baginda tidak kembali sehingga aku tertidur. Biasanya kata Aisyah, Nabi buat macam tu.
Nabi tutup pintu, buat semua. Tapi malam tu Nabi tutup pintu. Tapi Nabi tak pergi tidur. Nabi keluar. Aisyah tunggulah Nabi. Tunggu Nabi. Bila tunggu Nabi, Nabi tak balik. Nabi tak balik sampai dia lah tertidur. Dia sedar dengan roti nak bagi Nabi makan. Kemudian dia terlena, tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda merasa amat kedinginan lalu baginda mendatangi aku dan membangunkan aku. Jadi dah terlena, barulah Nabi balik. Nabi sejuk. Kemudian Nabi gerak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian baginda telah berkata, hangatkanlah aku, yakni menghangatkan aku dengan sentuhan kulit. Jadi Nabi suruh, Nabi kata hangatkan Nabi ni maknanya kena tidur bagi rapat lah. Kerana bersentuhan kulit antara Nabi dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku telah berkata kepada baginda, bila Nabi suruh bagi rapat, kan tadi Sayyidatina Aisyah kata ikat kain bagi kita ketat, betul tidur lah kan. Ini cerita Sayyidatina Aisyah kata ketika itu dia dalam keadaan haid. Bila Nabi sejuk, Nabi balik, Nabi kata kena panas badan. Panas badan ni kena bersentuhan kulit suami dan isteri, Nabi dan Sayyidatina Aisyah. Maka Aisyah kata, sesungguhnya aku sedang haid. Aisyah kata, aku tengah haid ni, saya tengah haid. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, sekiranya engkau singkapkan pahamu, maka aku singkapkan kepada baginda. Lalu baginda SAW telah bersabda, sekiranya engkau singkapkan pahamu, maka aku singkapkan kepada baginda pahamu. Nabi kata bagi paha, singkap maksudnya bagi paha, dan Nabi akan letakkan paha Nabi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian baginda telah meletakkan pipi baginda SAW dan kepala baginda di atas pahaku sehingga baginda merasa hangat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda nak Aisyah buka paha sahaja. Maknanya buka dan Nabi letak pipi dan kepala di atas paha Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sehingga baginda merasa hangat. Jadi bukan pelaga paha. Maknanya Nabi minta Sayyidatina Aisyah buka sikit, Abang nak letak kepala dan bagi sentuh pipi kepada kulit paha Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba seekor anak kambing jiranku masuk menghampiri. Kemudian anak kambing itu telah menuju ke roti tadi lalu mengambilnya. Kemudian ia pun berlalu pergi. Ni anak cerita jiran tu punya panjang ni tuan-tuan. Tadi kan dia siapkan roti. Siapkan roti nak bagi Nabi makan, terlena Nabi balik-balik, Nabi tak makan pun, Nabi suruh minta nak bagi hangat dia, buka apa, Nabi nak letak kepala dan pipi dalam tu je. Kemudian mungkin pintu rumah terbuka kot, kan? Kambing pun masuk, makan roti, ambil roti tu tuan-tuan. Dan kambing tu pun pergi. Aku telah menggerakkan badanku daripada baginda. Makanya Sayyidatina Aisyah bila tengok kambing main masuk ambil roti tu, dia pun cepat-cepat nak bangun. Dia angkat, dia bergerak dengan cepat, dan Nabi pun kepala Nabi pun terangkat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Lalu aku telah menghalau anak kami itu sehingga ke pintu. Lalu Nabi SAW bersabda, engkau ambillah apa yang engkau dapat dari rotimu, dan janganlah engkau ganggu jiranmu kerana anak kambingnya. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kambing jiran masuk rumah ambil roti haduk sedia. Lepas tu bangun nak halau, kambing tu mungkin ambil sikit, tinggal sikit lah kan. Nabi kata cukuplah, hak mana ada tu jadi ya. Terus ada 3 sampai terus sangat. Sebab kambing tu kambing jiran. Lagi jiran bawah hati pula. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang hadis ini, apa sabit dengan jiran tu ujung tu je. Maknanya nak abang kata binatang jiran pun kalau duk mai kat rumah kita ni, buat cara baiklah tuan-tuan. Kucing dia main berak kat rumah kita ni,
Geram-geram ada kan. Lalu masalah kita ni kucing kan tuan-tuan. Tapi tak apalah. Maksudnya buatlah dengan cara yang terbaik. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk pergi ambil anak kucing tu, pergi rendam melayak ke apa kah. Kena kucing tu hadiah punya buh. Gelang elok pula tuan-tuan. Tembaklah kan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, walaupun kambing binatang tu ada buat salah tu, dia ambil makanan, tapi uruslah dengan baik supaya jiran tak merasa dengan apa yang berlaku. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Boleh faham kot tuan-tuan ni noh? Insya-Allah dia berpangkat-pangkat. Hadis yang ke-221 ni tak boleh nak diteruskanlah tuan-tuan. Kita simpan untuk pengajian selepas Syawal tuan-tuan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna fahma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min syarri kulli halin wa inna Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.